campur-campur. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawat Studios. Hari ni aku dah sampai Muar, baru sampai Muar. Tapi aku nak terus pergi review tempat makan ni. Dan kalau ada rezeki, aku punya sahabat akan teman lah. Jadi kedai ni dapat tahu pun kebetulan tengok dekat grup anak-anak Muar lah, dekat Facebook lah kan. Ada satu brother ni, tak ingat nama dia, ada review kedai ni. Jadi kita pun tergerak lah nak cuba try test. Sebab dia hanya menyediakan satu jenis makanan, hidangan, dan dia pelbagaikan. Okay? Dengan sate, itu je. Jadi kalau korang nak tahu makanan apa, kat mana, macam mana keadaannya, korang tonton sampai habis. Sebelum tu jangan lupa macam biasa, subscribe, like, komen dan share. Bantu-bantu aku untuk orang kata lebih bersemangat. Kalau dalam bahasa Melayu, subscribe tu dia langgan lah, tapi tak bayar pun, free. Okay? Semoga urusan korang dipermudahkan. Semoga aku pun diberikan rezeki lagi lah untuk cuba-cuba tempat mana-mana yang sempat lah. Okay? Tanpa membuang masa lagi, mari kita. Okay geng, aku difahamkan dia dekat area Bukit Pasir. Sekarang kita dah dekat area Bukit Pasir. Kalau daripada Muar, akan jumpa traffic light utama ni. Kalau tegak, pergi Pagoh, jadi belok kanan. Jadi kalau korang nak waste, rasanya boleh waste kedai mas ni, nampak tak? Sorry lah, nama dia Kuang Heng, K-W-A-N-G-H-E-N-G, Kuang Heng. Mungkin lepas waste tu, nampak traffic light, korang kanan, okay? Okay, traffic light utama, belok kanan. Oh, ada. Oh, dekat je. Cek parking dulu, nampak tak? Depan ni je. Nanti aku ambil video lebih jelas. Jadi kedai dia tak jauh Kalau daripada Muar sana, belok kanan. Kalau daripada Pagoh, belok kiri, belok je, dah jumpa dah. Kedai dia ada dekat sini. Nanti nak zoom pun tak ni sangat lah, tapi boleh lah. Dia ada tulis Persatuan Komuniti Cina Bukit Pasir. Mungkin dia sewa kat sini kot. Okay, jom. Okay geng, ikutkan tadi katanya sate lambat, tapi sate sampai dulu, on je lah. Sebab tadi sempat jumpa ada pakcik tadi, dia memang regular kat sini. Dia kata sate memang sedap lah. Jadi okay, kita cuba. Kita cuba. Tapi tadi pepes sedap kau yang try. Kalau sebab pepes ni jarang, selalunya orang otak-otak. Kat JB adalah, kat Muar jarang, sebab kat Muar kebanyakan otak-otak jadi pepes ada. Member aku dah try, dia kata sedap. Kita mula dengan perut. Sate perut. Bagus sedap. Kita rasa sate dulu, bismillah. Paru, perut, daging. Ayam dia? Ayam ada. Buka dulu sini. Oh, nice juga. Kuah kacang. Oh, kuah kacang dia, kau dah rasa? Ya, betul. Kuah kacang dia lain sikit dengan kuah kacang yang kebanyakan yang ada kat kedai. Dari segi colour pun dah tahu. Dia tak sambal. Dia macam ada berasa bersambal sebab ada orang kata balance daripada lada punya blend. Tapi sedap kuah dia. Daging rasa kosong tu. Arrange ke sate ni? Cuma yang ni, cuma kau rasa daging dia.
Daging dia sedap. Cuma kalau dapat dia lagi berempah lagi sedap. Dan dia tak terlalu cair di mulut sangat lah. Selalu ada yang bakar panas-panas tu dia terus apa orang kata dengar cakap kan. Yang ni kena degil sikit. Dia tak degil. Dia stubborn cik. Tak pasal. Tapi sedap. Tapi kuah dia sedap. Kuah dia lain daripada lain kan? Ni jangan tak sambal tak? Dia punya Dia campur sambal. sendiri lah. Bismillah. Kuah kacang dia berbeza dengan tempat-tempat lain. Mungkin tu yang buatkan menjadi kesukaan orang di taman-taman Bukit Pasir ni. Saiz biasa lah. Saiz tak bersangat. Tapi katanya harga dia RM1 lah. Oh. Sebab pakcik tadi kata, tadi kita tengok lah, kita pun tak tahu, kita main beli je. Tengok macam you. Tapi macam bukan you. Ayam. Ha? Bismillah. Ya. Dalam dua itu, kuah pasir. Ayam sandwich. You tahu merah ya? Paru. Pasir. Pasir basah, batu. Yang membezakan kat sini Beri ya? sama kacang dia. Pasir basah punya lah, kasar lah. Batu. Bismillah. Ayam pula. Untuk paru dia ada kenyal sikit. Baru dia kering. Mungkin sebab dia banyak. Panas. Terlalu api terlalu panas. Hati pun panas lah. Tak sebab tak lama sangat. Tapi Tapi asal soto aku tak dapat. itulah. Mungkin sebab orang ramai. Soto tengah lambat. Ya. Sebab sate dia ni sekali orang order tadi memang 60, 80. Mungkin popular lah. Tapi untuk sate dia mungkin yang menang, betul-betul menang kuah kacang dia. Tunggu sekejap lagi. Soto menyusul, kita tengok sedap tak sedap. Okey kan. Bintang utama dah sampai. Yang ni pula yang lambat tadi. So far rasanya kalau tengok tadi portion dia memang seorang boleh lah, seorang makan Dia taklah nampak banyak sangat. Tak nampak banyak Aku sangat. tak tahu pedas, aku tak seram nak cuba. Kau jangan cuba ni dulu, rasa dulu. Bismillah, kita rasa kuah dulu lah. Bismillah. Boleh. Sambal hijau lah. Kuah dia Biasa kat Johor sambal hijau. sambal kicap. Kat sini pun kuah sambal untuk soto dia pun lain daripada yang lain. Ni semua jenis lawan hukum lah ni. Pedas sebab aku tak letak lagi. Jadi selalunya orang pakai sambal kicap, dia pakai sambal hijau. Kuah dia standard, cuma macam masin sikit lah. Tapi aku nak try lah. Kau kata pedas, kau ambil sikit dulu. Risau juga kita. Aku tak separuh ke pedas. Oi, jangan. Bismillah. Oi, pedas kan? Ni pedas. Untuk yang Kau tahu apa pelengkap ni? Bergedil. bergedil tak ada kan? Aku tanya Bergedil tak ada. Soto ni tak ada bergedil. Dia macam awang dengan tebing. Tak masuk. Tak adalah. Tapi soto mesti Sebab kata macam hidup. tak berhenti aku saja. Tapi tak apalah. Kita sambung balik. Tapi betul, kalau kat sini cuma tak ada bergedil. Kalau ada bergedil memang dah ngam ni. Tapi sos ni sambal ni memang Allah. Memang terangkat ni. Pedas kan? Baik aku tak tuang lebih lah. Tuang sikit pun dah start berpeluh ni. Bismillah. Ini nasi tarik juga. Untuk kepanasan dia, apa yang dia serve pada aku okey lah, sedap lah. Boleh makan. Buat dah berair dah, Mai. Wah, sebabkan member aku ni dia dah gatal gitu orang separuh. Aku yang rasa sikit pun
Tapi memang mungkin ni lah dia punya killer dia. Memang pedas. Makan gili mulut tu. Tak beromkan. Wait dapat diselamatkan. Oh, pedas. Korang yang kaki pedas, confirm suka. Ni pedas gila. Pedas je. Dia punya isi-isi ni puas juga makan. Okay. Sebabkan dia hanya menjual soto sahaja dengan sate. Soto tu boleh gantilah Maggi ke mihun ke mi ke, kan? Tapi cuma soto je kan, betul tak? Soto dengan sate saja. Jadi rasanya aku pun nak habiskan ni. Aku stop. Aku pun dah kepedasan. Nak stopkan video ni sebelum lencun kepala ni. Terima kasih kepada korang yang tengok sampai habis. Terima kasih juga kepada abang yang dekat grup Anak-anak Muar yang suggest kalau ada pot-pot yang lain cantik nanti boleh share lagi lah. Boleh lah kita cuba-cuba kan, kongsi-kongsi rezeki. Macam biasa, kita sudahi video ni dengan sopan terakhir. Pedas. Bibir aku dah berasa siut. Bismillah, pedas kan?